Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam Jumaat kan. Salam hari Jumaat. InsyaAllah kita bertemu lagi dengan saya Amrino dalam rancangan kuliah politik. Kuliah politik korang. Okey, kepada yang baru masuk, selamat datang, selamat pagi. Selamat pagi. InsyaAllah kita ambil masa 1 hingga 2 jam ni. Pukul 8 hingga ke pukul 9 lebih insyaAllah. Okey, korang. Kepada yang baru masuk, selamat datang, selamat pagi. Terima kasih sudi lalu lalang ke Amrino. InsyaAllah kita hari ini, pagi Jumaat yang mulia ni, kita akan membincangkan tajuk kita pada pagi ini. Tajuk kita pagi ini pilihan raya negeri Johor korang. Pilihan raya negeri Johor, siapa menang? Ini yang kita nak cerita pada pagi ni. Dalam masa 1 jam lebih ni insyaAllah. Okey, terlebih dahulu terima kasih sahabat-sahabat yang sudi hadir, sudi taping. Tolong bantu share korang. Tolong bantu share kepada penyokong kerajaan. Tolong bantu share. Sebab apa? Saya insyaAllah saya tetap menyokong kerajaan, menyokong PMA, menyokong Pakatan Harapan. Sahabat-sahabat. Sebab apa? Sebab kenapa saya menyokong Pakatan Harapan ni korang? Kenapa kita tak menyokong PAS? Kenapa kita tak menyokong Barisan Nasional ataupun UMNO? Kenapa? Sekejap lagi kita bincang. Terlebih dahulu sahabat-sahabat, bantu share, bantu repost, bantu copy link. Boleh sahabat-sahabat InsyaAllah. Sebab apa? Sebab kita nak menang ni korang. Pakatan Harapan nak menang ni korang. Korang nak tak ni Pakatan Harapan menang ni? Korang nak tak Pakatan Harapan menang? Mana penyokong Pakatan Harapan ni? Mana penyokong kerajaan ni? Kan? Mana penyokong kerajaan? Sebab kalau anda penyokong kerajaan, bantu saya share copy link. Sahabat. So kepada yang belum lagi menyokong kerajaan, tak apa, awak boleh stay dekat sini, boleh komen-komen dekat sini insyaAllah. Sebab apa? Mungkin anda dengar saya punya percakapan, anda dengar saya punya penceritaan, anda berminat kero. Lepas ni anda, betul lah Amri cakap, Pakatan Harapan ni bagus. Pakatan Harapan ni sangat-sangat baik, sangat bagus, sangat-sangat boleh membantu rakyat Malaysia korang. Sahabat-sahabat, bantu share dulu korang, bantu tapping dulu. Kita nak bincang di Johor ni siapa menang ni. Dia ada 3 kumpulan besar dekat Johor. Parti politik ada 3 kumpulan yang besar. Satu Barisan Nasional, dia penyandang Barisan Nasional ni dia penyandang bekas kerajaan. Menteri Besar Johor dia siapa? On Hafiz kan? Sebagai so adakah bertukar? Adakah boleh kalah Barisan Nasional? Sebab adakah PAS dan bersatu ya, Pakatan Harapan terbaik. Betul. Sebab so inilah kita nak bincang ni. Kita nak bincang-bincang adakah Pakatan Harapan ni boleh merampas kerajaan Barisan Nasional ni.
boleh tumbangkan kerajaan Barisan Nasional, UMNO dan Barisan Nasional. InsyaAllah. Boleh ke tak boleh korang? Boleh ke tak boleh? Sahabat-sahabat, sebelum kita nak pergi jauh, sahabat-sahabat, siapa boleh menang ni, sahabat-sahabat, sahabat-sahabat bantu share, repo, copy link korang. InsyaAllah. Kepada penyokong-penyokong kerajaan, bantu saya share, repo, copy link. InsyaAllah biar ramai lagi masuk dalam kuliah politik bersama Amrino. InsyaAllah. Okey, so saya menjangkakan dalam kajian saya, saya menjangkakan Barisan Nasional akan tumbang. Barisan Nasional akan tumbang di Johor. Sama setuju tak korang? Setuju tak? Kenapa saya cakap Barisan Nasional akan tumbang di Johor? Sebab apa? Sebab dia pihak Barisan Nasional, UMNO khususnya UMNO yang mendominasi kerajaan di Johor. So dia rasa dia hebat korang. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia mampu menang lagi. Sebenarnya kalau ikut data korang, kalau ikut mood rakyat, kalau ikut sentimen rakyat hari ini, InsyaAllah Barisan Nasional akan tewas. Barisan Nasional akan tumbang korang. Sahabat-sahabat, Barisan Nasional akan tumbang di Johor. Sebab apa? Sebab menteri besar ataupun pengurusi Barisan Nasional di Johor, dia bertembung dengan presiden dia. Sahabat-sahabat, ini korang kena tahu. Presiden minta lain, tapi dia buat lain. Sahabat-sahabat, kalau dia tak bersatu, presiden dengan UMNO Johor, dia tak sehala. So ini masalah ini masalah kepada UMNO Barisan Nasional Johor korang. Sahabat-sahabat, sebab awak boleh tengok sendiri korang. Awak, kenapa saya cakap ya Allah, kenapa saya cakap UMNO, presiden UMNO tak bekerjasama. Sebab apa? Di umum calung tempat umum calung Harung, you tahu tak? Barisan Nasional bertanding dekat Johor, presiden tak datang korang. Presiden tak datang korang. Siapa tengok korang? Saya tengok tahu. Saya tengok tahu Harung. Siapa tu dia umum calung. Patu siapa presiden tak datang. Presiden Barisan Nasional tak datang korang. Ini masalah kepada UMNO Barisan Nasional. Siapa tak? Ini rakyat boleh nampak tahu. Kenapa ni? Mana presiden datang ni? Penyokong-penyokong UMNO pun hairan. Penyokong-penyokong Barisan Nasional pun hairan. Kenapa presiden tak datang ketika umum penamaan calon Barisan Nasional? Ini masalah korang. Itu satu. Ini menyebabkan rakyat Johor tengok, alamak, Barisan Nasional ni ada masalah dekat Johor. So saya yakin rakyat Johor dia cerdik, rakyat Johor dia bijak. So aku dah merasa dah UMNO 60 tahun. Lepas tu merasa 5 tahun. Tak sampai 5 tahun. 3 tahun Barisan Nasional memerintah. So saya rasa tak ada perubahan pun. tak rasa perubahan pun dekat Johor. Betul tak korang? Siapa orang Johor dekat sini? Siapa orang Johor dekat sini? UMNO memerintah di negeri Johor, tak ada perubahan pun. Siapa orang Johor rasa UMNO memerintah hari itu selama 3 tahun ada perubahan? Siapa orang Johor dia kata ataupun penyokong UMNO ada perubahan tak? Saya nampak tak ada perubahan pun dekat Johor.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sabar-sabar. Betul tak saya cakap korang? Betul ke tak betul korang? Tak ada perubahan pun dekat Johor ni. Yang ada perubahan hanya kerajaan pusat yang membantu banyak. Pagi. Ikut mu lah. Betul tak korang? Betul lah. Nampak tak? Betul. Betul lah tu. Harun Awang kata. Harun Awang kata, dia kata tak nampak perubahan pun dekat Johor. Dah lah 60 tahun UMNO memerintah dulu. Sabar-sabar lagi 3 tahun lebih memerintah, tak ada perubahan apa pun, walaupun UMNO menang banyak. Tapi yang saya nampak sabar tak betul. Ya Allah. Okey, Mona Lisa, apa perubahan? Cuba awak tulis. Cuba awak tulis dekat situ. Apa perubahan UMNO bawa dekat Johor tu? Saya tak nampak. Saya nampak hanya dia bagi dia tiru kerajaan pusat. Dia tiru kerajaan pusat bagi kasih cash. Duit kasih cash. Kasih Johor. Aku orang Johor. Jalan highway. Iyalah, itu jalan highway tu dah lama. Mona Lisa. Itu yang lama tak boleh cerita. Sabar. Yang lama Mahathir buat, Anwar Ibrahim buat. Yang baru ni, tak sampai 5 tahun dia memerintah, tak ada perubahan pun dekat Johor. Barisan Nasional. Sabar. Yang baru banyak apa benda? Cuba komen. Batuan kasih je dia bagi. RM200. Itu pun 200 tak cukup korang. Orang bagi banyak lah. 500 ke. Baru betul tak ada perubahan langsung. Orang kata jangan kata aku. Betul. Yang baru kuat bohong. Nampak tak ni? Orang tulis ni. Harun Awang tulis yang baru ni memang kuat bohong. Kau je yang tak tahu, kau je yang tahu, tak tahu bersyukur. La ilah, saya tanya awak, Mona Lisa, janganlah cerita pasal highway, pasal yang lama-lama tu. Anwar Ibrahim buat juga dulu. Dia Menteri Keuangan. Mahathir buat juga dulu. Sabar. Mona Lisa, ini yang baru ni. 3 tahun setengah. Dia buat apa? Cuba komen. Dia buat apa? Hanya saya tahu batuan kasih saja. Yang lain tak ada lah betul tu. Nampak tak? Yang dulu jangan ceritalah UMNO dulu. Anwar Ibrahim pun ada dalam UMNO dulu. Tun Mahathir pun ada. Muhyiddin Yassin pun dalam UMNO dulu. Membantu Johor maju. Kasih apa pun siapa kerajaan kena bantu rakyat. Sabar. Betul sabar. Yang ada saya nampak kerajaan pusat datang membantu. Buat hospital barulah. Buat macam-macam kerajaan pusat di bawah pemerintahan PMA, macam-macam dia bantu mempercepatkan projek-projek yang tertangguh tu dekat Johor tu. Korang nampak ni korang. Sabar. So Barisan Nasional memang gagah korang. UMNO Johor memang gagah korang. Sabar. Dia tak buat apalah bagi dia melikuk lagi. Nampak tak korang? Memang tak ada UMNO yang baru, yang Johor ni. Hafiz ni memang tak buat apa. Sabar. So saya harap rakyat Johor, rakyat Malaysia buka mata. So korang kena undi Pakatan Harapan korang. Boleh tak orang? Ini kepada saya merayu kepada orang Johor. Sekarang ni UMNO sangat sombong. Ya betul. So itu yang pertama sahabat-sahabat itu yang pertama, dekat Johor, UMNO Johor memang tak buat apa-apa. Hanya sekadar bagi bantuan jalinan kasih bantuan kasih saja. Itu pun bagi tak ikhlas. Dia bagi hanya untuk gula-gula pilihan raya saja korang. Bukan Ferrari. Saya bukan petaksud, saya pengkaji.
Saya pengkaji, saya pememerhati. Sahabat-sahabat, so kerajaan Johor yang ada sekarang memang gagal. Sahabat so korang kena tolak. Boleh tak korang? So saya harap rakyat Johor, kalau ada rakyat Johor dekat dalam ni, korang kena undi siapa? Kena undi barisan Pakatan Harapan korang. Boleh tak? PN terbaik mana Osman? PN lagi teruk orang. So PN tak ada harapan dekat Johor. Dalam kajian saya, PN memang tak ada harapan dekat Johor. Tengoklah TMJ kata apa, buat research dulu. Memang betul TMJ tu dia cakap benda yang betul Ferrari. Sabar memang betul lah TMJ cakap tu. Bukan dia kata kepada kerajaan PH tau. Dia kata kepada kerajaan Tun Mahathir. Dia kata kepada kerajaan Barisan Nasional dulu. Dia kata kepada kerajaan Ferrari. Dia kata kepada kerajaan Muhyiddin Yassin dulu. Dia kata kepada kerajaan Ismail Sabri. Sabar-sabar. Dia tak kata kepada PMA tau. Ferrari Ini kepada orang Barisan Nasional ni. Asyik-asyik guna raja TMJ. Tengok TMJ kata kat PMA. Tak. Dia tak kata dekat PMA. Sebab dia kata dekat kerajaan gagal dulu. Ismail Sabri gagal. Muhyiddin Yassin gagal. Tun Mahathir gagal. Dan juga kerajaan Barisan Nasional dulu gagal. Sabar-sabar. Kau tak tengok iya, saya tengoklah dia punya video tu Ferrari. Dia kata kerajaan dulu memang bocor banyak. Kerajaan dulu bocor banyak. Kerajaan daripada Muhyiddin Yassin, kerajaan daripada UMNO dulu bocor banyak. Betul, setuju tak korang? Korang setuju tak? So saya harap kepada orang Johor sedarlah. Jangan jadi otak kena pajak korang. So undi, kalau korang nak kerajaan Johor lebih maju, apa yang dijanjikan oleh Menteri Besar Selangor, dia kata kalaulah orang Johor bagi undi harapan, menang harapan, insya-Allah kerajaan Selangor, Menteri Besar Selangor jamin. Menteri Besar Selangor jamin insya-Allah Johor akan lebih maju lagi. Johor akan lebih terbaik lagi korang. Ya, ini semua janji. Ya, betul. Saya yakin dengan janji Menteri Besar Selangor. Sebab apa? Terbukti dalam masa pemerintahan Menteri Besar Selangor, terbukti negeri Selangor sangat maju. Negeri Selangor sangat menempah kejayaan. Sabar-sabar. Selangor tanah. Sabar bagi peluang kepada rakyat Johor. Siapa rakyat Johor dekat sini? Bagi peluang kepada Pakatan Harapan. Bagi peluang kepada MB baru. Bagi apa yang terbukti Syah. Awak nampak tak dekat Selangor tu? Macam-macam awak dapat tahu dekat Selangor tu. Sabar-sabar, rakyat Selangor memang sangat happy. Sabar-sabar rakyat Malaysia. Ya, memang saya bukan orang Johor, tapi saya menyeru kepada orang Johor, ubahlah pemikiran awak. Cukup-cukuplah otak dipajak oleh UMNO Barisan Nasional. Korang kena ubah. Korang kena ubah. Kena undi Pakatan Harapan di Johor. InsyaAllah Johor akan lebih maju lagi. Sebab apa? Sebab saya tengok Menteri Besar Selangor dia janji. Dia janji kepada rakyat Johor. Kalaulah Pakatan Harapan menang di Johor, sabar-sabar, Johor akan lebih maju. InsyaAllah banyak lagi benda-benda nak buat. Betul tu. Ya, memang betul korang. So kepada orang Johor dekat sini, kepada orang Johor, awak ni nama je Ferrari tapi tak nak ubah pemikiran awak.
tak perlu nak ajak. Sabar. Sabar. Ini siapa? Awak tak percaya? Ni kepada orang Johor. Awak boleh tengok bukti. Macam mana awak nak tengok betul ke Pakatan Harapan ni boleh pergi jauh? Betul ke Pakatan Harapan ni boleh membantu rakyat? Awak boleh tengok dekat Selangor. Awak boleh tengok dekat Pulau Pinang. Awak boleh tengok dekat pusat. Dalam masa 3 tahun lebih saja. PMA, ya Allah, sangat-sangat berjaya. Sabar. PMA, memerintah Malaysia sangat-sangat berjaya. Awak buka lah mata korang. Ni kepada orang Johor ni. Kami orang Johor akan undi PH. Mantap. Inilah kita nak dengar ni. Sabar. Awak tak nampak ke kejayaan sangat membanggakan? Sabar. Di bumi Malaysia ni, PMA memerintah memang terbaik korang. So saya harap orang Johor, orang Negeri Sembilan, dia akan ada pilihan raya juga. Johor bila 11 hari bulan, Negeri Sembilan 1 hari bulan 8. So korang kena undi Pakatan Harapan saja korang. Sabah Sarawak pun banyak dibantu. Ya, nampak tak korang? Melayu berpecah tak macam itulah. Okey, itu yang pertama. Itu yang pertama. Kenapa saya cakap Johor di bawah Barisan Nasional memang gagah? Yang pertama sebab Menteri Besar dia tu sombong. Sabar. Dia tak nak perpaduan. Menteri Besar UMNO Barisan Nasional memang sombong. Sabar. Dia tak nak perpaduan. Lepas tu, awak boleh tengok yang terbaru semalam, 2 orang UMNO. Sebab dua pemimpin UMNO besar dekat Johor pun keluar UMNO korang. Sabar. Siapa tahu ni? Pemimpin besar UMNO dekat Johor keluar UMNO. Sebab apa? Dia tidak berpuas hati dengan pemimpin dia, menteri besar dia, On Hafiz tu. Orang UMNO sendiri pun tak berpuas hati. So rakyat Johor, apa lagi korang kena tolak Barisan Nasional di Johor, dan juga korang kena tolak PN, PAS Bersatu di Johor korang. Boleh tak korang? Aku rasa dia ni dulu penyokong nasi. Boleh sabar. Boleh ke tak boleh? Orang Johor, boleh ke tak boleh? Bukan menjilak. Saya bukan menjilak. Tak ada jilak siapa-siapa. Saya hanya pemerhati. So saya nak rakyat Johor tu lebih maju. Dia selari dengan kerajaan pusat. Orang Johor tolak parti scam. Parti scam tu PN. PN adalah parti scam korang. Boleh ke orang? Orang Johor tolak parti kencing. Alamak. Kencing rakyat tu ni Barisan Nasional. Dekat Johor kena tolak siapa? Barisan Nasional dan Pakatan PN. Perikatan Nasional korang. Boleh tak? PMBM Bukus. InsyaAllah. Boleh sabar. So saya harap orang Johor jangan tersalah pakar. Sebab apa? Kalau korang tersalah pakar, kalau korang pakar siapa? Orang Johor memang dah maju dah sekarang. Kalau korang pakar PAS, Johor akan jadi macam Kelantan korang. Ni kalau korang tersalah pakar, pakar PAS ataupun pakar Bersatu, sabar. Johor akan jadi undur ke belakang menjadi Kelantan. Sabar. Korang nak ke jadi Kelantan ni? Saya kalau boleh tak nak korang jangan undi Perikatan Nasional. Sebab apa? Sebab dia akan jadi Kelantan. Setuju tak korang?
Tak betul. La Allahu Akbar. Awak tengoklah dekat Kelantan macam mana Perikatan Nasional memerintah. Teruk Kelantan. Terengganu teruk. Perlis teruk. Kedah teruk. Sabar-sabar. Sabar-sabar Sabar-sabar undi hanya Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab Pakatan Harapan membawa harapan rakyat. InsyaAllah awak boleh tengok terbukti dekat Selangor, terbukti dekat Pulau Pinang, Negeri Sembilan, sabar-sabar, terbukti dekat pusat. Awak tengok, dalam masa 3 tahun saja Anwar Ibrahim dapat memajukan negara kita korang. Setuju tak korang? Setuju tak korang? Hari ni menang, esok minyak turun. Betul. Hari ni kita menang dekat Johor. Hari ni kita menang, insya-Allah Johor akan lebih maju lagi korang. Sebab apa? Jaminan yang diberi oleh pemimpin Selangor, Amir, Menteri Besar Selangor, dia jamin kalaulah rakyat Johor memberi kemenangan kepada PM memerintah, negeri Johor akan lebih maju lagi. Banyak lagi perubahan-perubahan. Johor akan menjadi baik. PMA kaki putar alam. Tak, Ferrari awak tu putar alam. Sabar Okey. Jelas tak korang? So, boleh orang Johor 77 mata memandang kepada orang Johor. So, macam mana cara nak menang ni? Macam mana cara nak menang ni? Okey. So, kepada penyokong-penyokong kerajaan, penyokong-penyokong yang nak kerajaan PH menang, kepada yang nak menang korang jangan duduk saja korang. Jangan duduk saja. Dan juga kepada parti-parti PH seperti DAP, seperti Amanah, seperti Amanah, seperti Keadilan, PKR. Korang kena jaga betul-betul korang. Sebab apa? Sebab kerajaan Johor ataupun Barisan Nasional ni kaya raya korang. Kerajaan pemimpin UMNO ni dia kaya raya. Sabar-sabar dia kaya raya. So, you tahu tak kenapa Dr. Mazli kalah? Dr. Mazli, siapa kenal Dr. Mazli? Siapa dekat sini kenal Dr. Mazli Malik? Siapa kenal korang? Siapa kenal? Siapa kenal Dr. Mazli Malik? Dia kan dulu dia ahli parlimen Sipar Renggat. Tak kenal Dia bakal menteri besar tau. Ya, bakal menteri besar tau. Kenapa dia tewas di Sipar Renggat? Sabar-sabar. Sebab banyak sangat rasuah politik. Sabar-sabar. Banyak sangat rasuah politik dia bagi kepada pengundi-pengundi korang. Bakal menteri besar. So, saya harap kepada penyokong-penyokong undi tu, undi tu yang duduk jauh. Contohnya awak penyokong, awak pengundi Johor, duduk Sabah ke, dekat Sarawak ke, dekat KL ke, korang kena balik undi, keluar ramai-ramai mengundi. Sebab apa? Sebab pemimpin Barisan Nasional dia kaya raya. Apabila dia kaya raya, dia akan bagi. Dia mampu keluar 501 orang. Dia mampu beli undi 500,000 satu orang korang. Sabar-sabar. So, saya nasihatkan, kalaulah adalah orang bagi duit, ejen Barisan Nasional bagi duit kepada awak, sabar-sabar, kepada pengundi-pengundi, kena bijak korang. So, dia bagi duit tu, korang ambil korang. Bagi duit, ambil. Undi tetap Pakatan Harapan korang. Kita ajar dia. Kita ajar dia kepada yang suka merasuah ni. Sabar-sabar.
Bagi duit, ambil. Undi tetap PH harapan korang. Itu kita ajar dia. Sahabat boleh tak korang? Ataupun dia kadang-kadang dia macam ni. Awak nak 500 tak? Nak 500 tak? Dia kata kita bagi dulu 200, 300 lagi tunjuk bukti. Adakah awak undi? Tak apa korang. Tak apa. Sebab ambil je 200 tadi. Korang tetap undi Pakatan Harapan. Biar dia orang kalah korang. Boleh tak korang? Boleh. Kena bijak korang. Ini Tok Guru kita dah ajar dulu. Tok Guru ni Aziz kita dah ajar dulu korang. Sabar-sabar. Tok Guru kita ni Aziz dulu dia dah ajar. Kalau UMNO datang bagi duit, kan? Bagi kain pelekak, bagi gula, bagi beras, bagi duit. Korang ambil je. Kacau je. Undi tetap. Dia gitu. Boleh tak korang? Boleh ke? Sebab apa? Saya jamin korang, pemimpin UMNO yang menjadi calon ni, dia orang duit banyak. Sabar-sabar. Hati-hati korang. Dan juga kepada calon-calon PH. Calon-calon PH ni. Ataupun pemimpin PH. Korang kena jaga elok-elok korang. Kena jaga elok-elok. Jangan terlepas. Jangan kata calon PH tak boleh isi borang lah. Tiba-tiba menang percuma UMNO lah. Menang percuma Barisan Nasional lah. Jangan korang. Ni kepada tengok betul-betul. Penyokong-penyokong PH. Tengok betul-betul calon tu. Jangan calon tu ambil rasuah korang. Sebab apa? Kita selalu dengar dulu. Orang tiba-tiba penama calon besok kan? Besok kan penama calon. Tiba-tiba pecalon PH hilang. Tak datang. Dia tak sami borang. Sabar-sabar. So, heret korang. Hati-hati korang. Sebab apa? Kadang-kadang UMNO ni dia banyak duit. Duit berlambak-lambak korang. Hati-hati korang. Ni, tarik. Tengok calon awak. Mana dia pergi. Calon awak tu. Ni tempat-tempat yang jaga calon ni. Sabar-sabar. Sebab kadang-kadang dia orang bagi 2-3 juta tu biasa korang. Ini pernah berlaku zaman Tok Guru ni Aziz. Dia menceritakan. Sabar-sabar. Zaman Tok Guru ni Aziz, dia menceritakan. Sebab apa? Ketika zaman Tok Guru ni Aziz, dia menang hanya satu kerusi. Lepas tu menang yang satu kerusi tu hanya 2 undi saja tau. 2 undi saja tau. Tok Guru ni Aziz, tiba-tiba ada ejen daripada Barisan Nasional. Dia datang jumpa calon wakil rakyat PAS ketika itu, bawa 3 juta. Bawa 3 juta teman-teman pergi letak. 3 juta pergi letak atas meja. Sabar-sabar. Tapi alhamdulillah ketika itu zaman pemerintahan Tok Guru ni Aziz, dia pegang teguh dengan PAS. So tak jatuh kerajaan PAS dekat Kelantan ketika pemerintahan Tok Guru ni Aziz. Tak jatuh korang. Sabar-sabar. Dia 3 juta, 4 juta tu banyak selamba je dia boleh bayar tau. Sabar-sabar. Sabar-sabar. Jom menambil Tak boleh Abang Fadi. Jangan Abang Fadi Abang Fadi jangan korang. Sebab apa? UMNO ni memang tak boleh Abang Fadi. Tak boleh. Sabar. Kena tolak sabar. Hati-hati korang. Abang Fadi. Abang Fadi. Abang Fadi, saya nak tanya ni. Abang Fadi ni. Abang Fadi ni penyokong ke ahli UMNO ke macam mana ni? Penyokong biasa ke ahli UMNO ni macam mana ni Abang Fadi? Ni Abang Fadi. Awak penyokong ahli UMNO ke macam mana ni? Macam mana ni? Rakyat dah tolak tahu UMNO. Sebab UMNO ni tak boleh pakai korang. Sebab apa? Sebab kita dah bagi peluang. Agong dah bagi peluang dah.
Sebab Agung dah bagi peluang, duduklah, buatlah kerajaan perpaduan. Dia kata ketika PRU 15 hari tu kan, PRU 15, Agung dah bagi peluang dah, duduklah, buatlah kerajaan perpaduan. Betul, Barisan Nasional dia duduk, tapi Alhamdulillah Anwar ni bijak korang. Anwar dia bijak. Memang betul, apabila PH dia 82 campur dengan UMNO 30, ngam-ngam cukup jadi kerajaan. Sabar-sabar. Memang ngam-ngam cukup jadi kerajaan. Tapi Anwar ni sangat-sangat bijak, sangat-sangat terbaik. PMA ni dia terus pergi Sabah, dia terus pergi Sarawak, dia terus sign perjanjian dengan kerajaan Sarawak, sign perjanjian dengan parti Sabah. Sabar-sabar. So kekuatan kerajaan Madani di bawah PMA memang terbaik, kuat sampai 157 ahli parlimen menyokong Anwar Ibrahim. So hari ni UMNO memang betul lah, dia duduk, dia hanya sebenarnya dia duduk tu memang dia sign perjanjian, tapi dia tak boleh tahan korang. Dia tak boleh tahan. Tengok Anwar duduk bagus. Anwar tu memang bagus memerintah, sebab bantu rakyat banyak. Ya Allah, dia tak boleh tahan. Kenapa ni? Alamak, duit-duit semua payah nak dapat ni zaman Anwar ni kan. Sebab so itulah dia buat apa? Dia buat apa tahu? Dia pergi buat khianat dekat Negeri Sembilan korang. Dia langgar perjanjian. Dia langgar perjanjian dekat Negeri Sembilan. Dia sombong dekat Johor. Awak boleh nampak hari ni. Sabar. Kenapa saya cakap dia sombong dekat Johor? Sabar. Sebab apa? Iyalah, kalau ikut, dia ada masa lagi. UMNO sebenarnya UMNO sebenarnya dia banyak kerusi, 40 kerusi. Sebab 40 adun dia ada. Tapi sepatutnya dia boleh lagi jadi kerajaan sampai setahun setengah lagi. Sampai tahun depan baru buat. Baru tapi UMNO ni dia sombong. Dia nak huru-harakan kerajaan. Sebab sebenarnya dia nak huru-harakan, dia nak rosakkan kerajaan kerajaan perpaduan ini. Dia nak celarukan. Apabila dia nak celarukan, so ketika itulah dia nak dia nak ambil kerajaan pusat. Tapi Alhamdulillah Abang Jo tolak. Parti Sarawak tolak, Alhamdulillah. Parti Sabah tolak, Alhamdulillah. Akhirnya tak jadi korang, tak jadi. Allah jaga korang. PMA, Allah jaga korang. Sebab dia memang jahat. Jangan bagi peluang. UMNO Barisan Nasional jangan percaya. Korang kena total tolak. Selain sombong kurang ajar. Ya, memang betul. Memang sombong kurang ajar dan khianat. Sabar. So kenapa saya cakap UMNO khianat? Dekat Negeri Sembilan korang. Sabar. Dekat Negeri Sembilan. Ya, dekat Negeri Sembilan jelas sekali khianat korang. Sabar. Yelah, kerajaan memang ketika itu kerajaan perpaduan. Sabar. Dia sudah sign perjanjian kerajaan perpaduan. UMNO Barisan Nasional kena tolong, kena bekerjasama, kena tolong sampai 5 tahun. Tapi dia khianat, dia tarik sokongan. Mentang-mentang dia ada 14. Sabar. So jadi terombang-ambing. Sebab apa? Sebab dia nak rosakkan. Dia nak suruh kerajaan pusat tu huru-hara. Apabila huru-hara, dia nak ambil lah. Sabar. Tapi Alhamdulillah Allah jaga korang. Kerajaan Negeri Sembilan pun Allah jaga. Raja Negeri Sembilan pun Allah jaga. Akhirnya terdedah UMNO melakukan
khianat dekat Negeri Sembilan korang. Dia pergi menyokong undang-undang. Dia tak sokong Raja Negeri Sembilan, dia pergi sokong undang-undang 4 tu, Negeri Sembilan tu, yang jatuhkan raja korang. Ini masalah korang. Sahabat-sahabat, PS tak mampu penabih negara. Awak ni, itu sentimen tu. Adi, terima kasih. Ferrari itu sentimen. UMNO memang dah gagal dah. Ferrari memang dia khianat, dia sombong. So, terima kasih Adi. Dia sombong, dia memang dekat Johor pun gagal, dekat pusat pun dia gagal. Memang masalah korang. Boleh sahabat tak? So, saya harap kepada pengundi Negeri Sembilan, saya harap kepada pengundi di Johor, saya harap korang tolak UMNO korang. Korang tolak Barisan Nasional dekat Johor korang. Dan juga kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, jaga calon awak. Jaga sahabat. Ini UMNO sebab apa dia kaya-kaya tau. Sahabat pengundi pun kena jaga. Dia bagi rasuah, ambil, tapi undi Pakatan Harapan. Bijak sikit korang. Kena bijak. Kepada calon-calon, jangan awak kena calon ni. Calon Pakatan Harapan 52, awak kena jaga. Jangan awak kena culik nanti. Ni. Tiba-tiba calon hilang esok ni. Kena jaga Ni penyokong-penyokong PS, pergi jaga calon awak. Sahabat, saya takut calon awak hilang. Kena hilangkan. Sebab apa? Jaga Boleh tak? Boleh tak ni kepada penyokong, pemimpin, calon, kena jaga betul-betul. Sebab apa rakyat nak undi PS ni? Rakyat nak undi PS ni. Sebab tiba-tiba calon awak hilang. Tiba-tiba calon awak hilang. Macam mana nak menang ni? Sahabat-sahabat. So, korang kena pergi jaga calon awak tu. Esok nak penamaan calon tu. Sahabat-sahabat. Kena jaga sebab apa? Dekat Malaysia ni macam-macam boleh berlaku tau. Tiba-tiba calon hilang. Tiba-tiba calon tak datang bagi borang. Bagi penamaan calon. Hati-hati korang. Sahabat-sahabat. So, kena jaga betul-betul korang. Sebab apa? Sebab awak kena ingat. Pemimpin UMNO kaya raya korang. Pemimpin, awak tengoklah bahagian UMNO. Orang UMNO macam mana dia duit banyak sangat korang. Sahabat-sahabat. Duit sangat banyak Awak tengoklah. Dekat Johor sekarang UMNO bergaduh sama UMNO. UMNO bergaduh sama UMNO korang. Itu anak dia tak dapat calon. Dah keluar UMNO. UMNO dah tak betul sekarang. UMNO dah dikontrol oleh macam-macam korang. Awak boleh tengok drama-drama Dan juga yang bestnya korang, ada dulu Ali Dun Bersatu, dia masuk UMNO. Ali Dun Bersatu dia masuk UMNO. Tiba-tiba dia dapat jadi calon korang. Orang UMNO marah korang. Orang UMNO marah korang. Tapi semalam bekah Dun UMNO, Esko UMNO, tiba-tiba dia tak jadi calon. Sahabat-sahabat, dia pergi masuk Bersatu balik korang. Kelakar korang. Kelakar korang. Memang kelakar Jadi 69 sahabat. Keluarga 69 masuk UMNO, pusing masuk Bersatu. Memang sangat kelakar. Dia orang memang tak ikhlas korang. Apa yang saya nampak, saya perhati korang, hanya parti PS, hanya gabungan PS saja yang sangat ikhlas korang. UMNO gila kuasa memang betul doloh. Doloh memang betul. So saya agak tolak dari pusat nanti mengundi besar pun korang tolak UMNO korang. Sebab apa? Memang UMNO ni memang dah, dia tak insaf dah.
Dia dah tak insaf korang. AMDA, apa tu AMDA? Tolak Parti Percukaian Rakyat. Ali pergi keluar parti Anwar masih PN, apa cerita? Ali PKR tu itu golongan yang kecewa. Yang keluar PKR tu golongan yang kecewa. Sama lah macam Fuad kan. Fuad tu dia kecewa. Anak dia tak jadi calon. Dia keluar dan dia bantau tahu. Dia bantau teruk sangat UMNO Dimesh yang teruk sangat. Ya betul. PS ikhlas. Sabar-sabar. Saya sebagai pemerhati, saya tak ada kaitan dengan PKR, saya tak ada kaitan dengan DAP, saya tak ada kaitan, tak ambil upah mana-mana parti, tapi saya sebab mewakili rakyat Malaysia. Saya mewakili sebagai 33 juta rakyat Malaysia. Saya nak menyeru kepada rakyat Malaysia, parti PS ataupun Pakatan Harapan adalah parti yang sangat ikhlas. Sabar-sabar. UMNO jauh gila kuasa betul. Dalam pemilihan PKR pun bergaduh, apa cerita? Bergaduh tu biasa. Yelah, ahli berjuta tau. Ahli berjuta. Gaduh tu biasalah. Suami isteri pun bergaduh korang. Ahli keluarga pun bergaduh. Tapi yang UMNO ni memang teruk. Pemimpin besar tau. Fuad Takasi tu pemimpin memang terbaik lama tu. Lepas tu dia tembak. Teruk sangat. Teruk sangat dia tembak korang. Boleh? Boleh korang? So saya harap saya mewakili 33 juta rakyat Malaysia. Parti yang paling ikhlas parti yang paling ikhlas untuk anda sokong adalah parti gabungan Pakatan Harapan. Siapa Pakatan Harapan? DAP korang. DAP Pakatan Harapan. Betul lah. Undi DAP dapat undi Pakatan Harapan dapat DAP. Memang betul korang. Undi Pakatan Harapan awak dapat PKR. Dapat amanah korang. Memang betul korang. UMNO di anak tiri. Okey. Jelas tak korang? Kita boleh apa ni? Kita cakap parti bukannya hubungan. Iyalah. Parti PKR dia 1 juta lebih tau. Ahli dia 1.1 juta tau. Ramai tau. Sabar Kau tak payah banyak bunyi lah tu. Saya kena bunyi tau. Sebab apa? Saya sayang negara ni. Saya sayang kepada negara ni. Saya nak tengok negara ini maju. Saya nak tengok negara ini aman. Saya nak tengok rasuah hilang di bumi Malaysia ni korang. Rasuah dah tak ada. 45% Cina undi PH. Undi Melayu pecah celah mana UMNO mana. Okey, dia macam ni korang. Kita tengok ni. Kita buat kajian. Tu semua. Mari kita buat kajian. Sabar. Dekat Johor ni siapa menang siapa menang ni dekat Johor? Dalam negeri Johor ni, okey, penduduk negeri Johor dia balance sabar Orang Melayu, orang Islam dia lebih kurang 52%. 52%. Sabar. So, orang Cina, orang India dia campuran ni. Sabar. Ada lebih kurang 42% korang. 42%. Kalau ikut pertandingan, saya jamin nanti UMNO dah confirm bertanding, PS dah confirm bertanding, dua dah parti besar bertanding. Perikatan Nasional dah confirm bertanding walaupun dia bergaduh. Perikatan Nasional dia bergaduh tau. Bersatu dengan PAH bergaduh. Bergaduh. Tapi dia guna juga lambang Perikatan Nasional. Dia jadi 3. PS dia ada sokongan orang Melayu, orang Cina, orang India. BN
hanya dapat sokongan orang Melayu saja korang. Sabar-sabar. PN pun sama, PAS dengan Bersatu hanya dapat sokongan orang Melayu saja. Sabar-sabar. Ini terbukti. Ini terbukti sabar-sabar pada PRU 15 Parlimen Pakatan Harapan menang tau. Dia dapat 800,000 undi. Sabar-sabar. Daripada orang Melayu, orang India, orang Cina. Itulah sebenarnya Pakatan Harapan adalah sebenarnya perpaduan untuk negara kita korang. So, agak-agak siapa menang? Contoh, saya bagi contoh. Orang Cina, orang India, dia bagi sokongan padu 80% ataupun 85% kepada Barisan Nasional, kepada Pakatan Harapan. Orang Melayu dalam Pakatan Harapan, awak ingat Anwar tak dapat sokongan orang Melayu ke? Sabar-sabar. Awak ni kepada Barisan Nasional, kepada PAS, kepada Bersatu ni, awak ingat Anwar tak ada sokongan Melayu ke? Awak tengok kajian terbaru tu. Anwar dapat 45 sokongan orang Melayu Islam. Sabar-sabar. Anwar Ibrahim, pengaruh dia dekat Malaysia, walaupun ada pihak-pihak mengkeji, mengutuk, menghina, macam-macam awak hina dia, tapi tetap Anwar dapat sokongan daripada rakyat Melayu Islam 42 korang. So, saya jamin dekat Johor tu, saya jamin dapat 30% sokongan orang Melayu saja, Pakatan Harapan boleh menang korang. Hanya dapat 30% saja. Sabar-sabar. Anwar PS hanya dapat sokongan 30% saja dekat Johor. Orang Melayu sokong dia. PS boleh menang tau. Sabar-sabar. PS akan menjadi kerajaan korang. Ini terbukti. Data yang kita ada pada PRU 15. Parlimen. So, PS menang banyak tau. Dia dapat kalau ikut 30 kerusi DUM. Kalau ikut, insyaAllah. Terbaik PMA. Ya, betul. Allah tetap pelihara PMA. Betul, insyaAllah. Okey. Jelas tak korang? Kita dah pukul 9.10 minit. So, saya harap kepada orang Melayu, ubah-ubah. Cukuplah menghina PMA. Cukuplah menghina Pakatan Harapan. So, korang kena ubah pemikiran awak. Kena undi Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab Pakatan Harapan inilah terbukti berjaya dekat Selangor, terbukti berjaya dekat Pulau Pinang, terbukti berjaya dekat Negeri Sembilan, dan juga terbukti dekat pusat di bawah pentadbiran PMA. Sabar-sabar. Apa awak nak cakap? Minyak turun korang. Ada pihak-pihak PAS. Pihak-pihak PAS dia mula fitnah. Pihak-pihak UMNO dah mula fitnah korang. Dia fitnah apa? Anwar turunkan harga DC. Tengok Anwar turun harga DC ni. Masa nak PRN, masa nak pilihan raya baru nak turun. Ya Allah ni, korang ni memang masalah ni. Kepada pihak PAS dia fitnah Anwar Ibrahim, kepada pihak Barisan Nasional dia fitnah Anwar Ibrahim. Dia kata Anwar turun minyak DC dia kata ni kerana gula-gula politik. Saya kata bukan gula-gula politik korang. Saya kata bukan gula-gula politik. Sebab apa? Sebab dia pergi dia pergi dekat mana? Dekat Rusia tu. Dia pergi sign perjanjian dekat Rusia tu. Sabar-sabar. You tahu tak? Pergi sign dekat Rusia tu, dia bawa apa? 20 tahun minyak InsyaAllah akan dapat supplier tu ada saja. Kita tak dulu kita memang melalui Selat Hormuz. Tapi tak kisahlah hari ni Selat Hormuz tutup ke tak tutup ke, tapi PMA dia deal dengan Rusia. So minyak tak putus korang.
minyak dekat Malaysia ni tak putus korang. Sabar. Itulah kebijakan PMA korang. Sabar. Itulah kebijakan PMA. Pergi deal dengan Rusia. Pergi cari supplier. Sabar. Pergi cari supplier. Selain daripada melalui Selat Hormuz, so dia dapat supplier lagi tempat-tempat lain korang. So apabila dia dapat supplier yang boleh bagi minyak dekat negara, so itulah dia boleh turunkan minyak korang. Mama Saleh bukan bijak menipu. Itulah bijak pemikiran PMA korang. Dia mampu membantu rakyat Malaysia turunkan harga minyak, petrol pun murah, dan juga subsidi pun tetap dia bagi. Sabar. Kaki lebong je. Siapa kata lebong? Lebong apa Zulkifli? Lebong apa? Ini ria sabar. Jangan kata gula-gula politik. Sabar. Yang pihak PAS saja dia tak bersyukur. Apa yang Anwar buat, apa yang PMA bagi dekat rakyat Malaysia, dia semua nak iyalah memang dia pembangkang, tapi dia membangkang membabi membabi buta korang. Sepatutnya kalau jadi pembangkang yang hebat, jadi pembangkang yang berkualiti. Ni pembangkang tak ada kualiti korang. Pembangkang yang memang teruk korang. Terbaik baca dalam tuan. Terima kasih. Kepada yang baru masuk, selamat datang. Selamat menajah ke Amrino. InsyaAllah pada pagi ni kita kuliah politik korang. So PMA pemimpin bertaraf dunia korang. So itu minyak diesel turun tu, sabar. Bukan kerana gula-gula politik korang. Bukan sabar. Dia hanya sebab apa? Kebetulan. Sebab apa? Sebab dia dah dapat supplier minyak yang banyak, so dia boleh buat lah sabar. Okey. Macam mana ni Amy samalah macam pembangkang dulu, guling-guling hebat ke macam tu. Umi Imi dia kata Anwar dulu guling-guling. Ya Allah Imi, bukan Anwar guling-guling. Memang betul lah Anwar dulu dia bersama pembangkang dulu. Dia bersama pembangkang dulu. Dia bersama PAS tau. Yang guling-guling tu puak PAS tau. Puak PAS bukan PKR. Yang guling-guling pergi buat demo tu puak PAS. Saya dulu pun ahli PAS tau. Kita orang pergi guling-guling tau. Anwar tak guling-guling tau. Yang guling-guling Haji Hadi, pihak-pihak PAS. Iya. Iya, pihak PAS. You tahu tak, siap sembayang lagi depan pejabat DAP. Itu puak PAS korang. Itulah kelemahan PAS. So korang jangan undi sahabat kepada PAS ni. Jangan undi tau. Rakyat guling tapi Anwar jadi PMA. Boleh sahabat. So berbaloi sahabat Ferrari Hari ni Anwar jadi kerajaan, awak boleh tengok. Apa lagi awak tak merasa kehebatan dia? Ya aku tak undi PS. Ya aku tak. Kenapa tak nak undi Abang Fazli Abang Fazli undi PS tau. Undi PS tau. Sanggup kau berbohong? Mana saya ahli PAS lah dulu. Saya anak buah Tok Guru Ni Aziz tau. Sabar saya murid Tok Guru Ni Aziz tau. Sabar. Kita tahulah dulu. Anwar pun kroni anaknya dilatih dalam kerajaan. Lah Ferrari. Yelah, walaupun anak dia dilatih dalam kerajaan, tapi anak dia tak ambil gaji tau. Anak dia membantu. Anak dia Nurul Izzah tak ambil gaji tau. Anwar pun sama. Tak jadi Perdana Menteri tak ambil gaji tau. Masih berbohong lagi. Apa yang saya bohongnya?
Anwar tak berbohong tahu. Tengok, dia janji. Hari ni kita menang, akhirnya minyak dah turun korang. Nampak tak korang? Kau nombor ahli, berapa nombor ahli kau? Alamak, harum. Tak payahlah. Nak tanya nombor ahli orang pula. Saya ahli PAS tau. Dulu saya ahli PAS. Lepas tu saya tengok PAS sudah lari Setelah Tok Guru Ni Aziz meninggal dunia, Haji Hadi bawa apa? Dia bawa kereta pusing. Dia pusing korang. Dia pusing. Haji Hadi bawa lari dari perjuangan PAS tu. Asal PAS dulu bagus betul lah kata saya dengar sendiri daripada mulut Tok Guru Ni Aziz. Dia kata dia bagi tahu, dia bagi amaran kepada ahli-ahli pemimpin PAS. Dia bagi amaran tahu kepada pemimpin PAS, kalau mung tak saya bawa Islam secara yang betul, secara yang semua, nanti ada orang lain ambil membawa Islam yang betul dekat bumi Malaysia ni. Memang betul lah korang. Apabila Tok Guru Ni Aziz meninggal dunia, tiba-tiba PAS lari dari perjuangan dia. Sabar. Dan juga hari ni Islam yang dibawa oleh PMA, Kerajaan Madani, itulah Islam yang betul korang. Yang PMA bawa ni sebenarnya Islam yang betul, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam korang. Jangan sebut orang tak ada. Tak, itu kajian itu memang kena sebutlah benda yang betul. Apa yang dia orang tak ada tu, kebaikan dia kita kena sebut. Sebab apa? Apabila kebaikan kita sebut, kebaikan dia mengalir dia punya pahala kepada Tok Guru Ni Aziz. Sebab apa? Sebab dia menyampaikan ilmu yang betul, sahabat-sahabat. So awak kena ambil tau. Abang sihat ke? Sihat, alhamdulillah wan. Okey, kepada yang baru masuk, selamat datang, selamat menerja ke Amrino. Kita bincang isu-isu semasa. Hari ni kita punya kuliah politik macam mana dekat Johor, insya-Allah. So saya harap dekat Johor, insya-Allah, kalau ikut data yang saya ada, kalau ikut MUK rakyat dekat Johor, insya-Allah Barisan Nasional akan tumbang di Johor. PAS tak boleh cari makan dekat Johor, bersatu tewas, insya-Allah korang. Okey korang, saya nak tutup dulu ni. Pukul 9.30 kita tutup. Ada soalan tak awak nak tanya ni? Ada soalan nak tanya tak? PS macam mana? PS boleh menang, insya-Allah. Isa dekat Johor PS boleh menang. Dekat Negeri Sembilan, insya-Allah tapau habis. Berapa banyak kau dapat jadi Ya Allah, kenapalah korang ni sikit-sikit kalau menyokong PMA je dapat duit? Mana ada, kita ikhlas tau. Saya tak ada kait. Saya dah cakap dah, saya dulu ahli PAS. Setelah Tok Guru Ni Aziz tak ada, kita hanya sekadar penyokong biasa saja. Kita hanya sekadar yalah tengok, kita nak kerajaan tu bagus. Yang mana bagus kita sokong. So saya dulu penyokong Rafizi tau. Saya dulu penyokong Rafizi tau. Dulu memang awak tak nampak lah saya duduk dalam live macam ni. Awak tak nampak. Sebab sebab apa? Saya mengharapkan Rafizi itu boleh membawa kebaikan kepada negara. Boleh mengganti PMA. Sebab saya harap Rafizi boleh jadi PMA, mengganti PMA, menyokong Anwar Ibrahim. Tapi Rafizi pun lari dari perjuangan korang. Apabila Rafizi lari daripada perjuangan, dia sudah menjadi pengkhianat kepada PMA. So saya muncul. Saya muncul korang. Saya muncul nak bagi penyerahan. Betul Rafizi boleh. Ya, sepatutnya. Apabila Rafizi dah lari dari perjuangan, ya, sebab dia khianat. IMI. So saya muncul dalam live, muncul dekat Facebook.
Sabar-sabar. So, kita akan lawan Rafizi, kita akan lawan puak-puak pembangkang, kita akan lawan UMNO Barisan Nasional korang. Sabar-sabar. So, kita nak tengok PMA menang lagi pada PRU 16 nanti. Kita nak tengok rakyat Malaysia dapat imbuhan yang banyak lagi pada lepas PMA menang lagi nanti. Sabar-sabar. Apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok jangan lupa balik kampung yo. Alamak. InsyaAllah kampung tu insyaAllah kita balik lah Izmi Boleh sabar-sabar. So itulah saya keluar, saya nak bagi penerangan kepada rakyat. So jangan undi Rafizi, jangan undi Barisan Nasional, jangan undi PAS Bersatu. Sebab apa? Dia orang semua tak ada harapan. Dia hanya nak kejar duit saja. Dia orang hanya nak kejar jawatan saja korang. Boleh tak korang? Dia orang tak ikhlas. Tengoklah PAS Bersatu bergaduh-gaduh. Dia orang tak ikhlas pun untuk membantu rakyat. Dia hanya sekadar nak kejar jawatan. Nak jadi ahli parlimen. Nak jadi adun. Nak dapat duit banyak korang. Itu saja korang. Tapi pemimpin PH dia ikhlas dalam membantu rakyat korang. Sama tak buat live kita tumbang ke. Boleh sama-sama. Kau pun kerja. Ya Allah, Ferrari tak baik tahu. Awak fitnah saya tahu. Ini ke ajaran PAS. Ini ke ajaran Barisan Nasional. Asyik-asyik nak fitnah aja. Ini kita dah tahun 2026. Korang dah 2026 pun masih nak fitnah orang. Masih lagi nak burukkan orang. Sabar-sabar. So korang main politik. Korang, kita cerita benda yang betul tau. Kau sebut orang boleh pula. Yelah, saya cerita benda yang betul. UMNO memang orang kaya, duit banyak. Dia boleh buat apa saja tau. Dia boleh beli undi tau. Terbukti didedahkan oleh Dr. Mazli. Dia kata kenapa dia tewas di Parlimen Sipar Renggang. Sebab apa? Duit masuk banyak. Duit masuk banyak korang. Rakyat dapat duit 200, 300. Sabar-sabar. Dekat parlimen tu. Sabar-sabar. So tolak sombongnya Barisan Nasional. Sebab apa? Dia orang dapat duit banyak. Itu pun duit rakyat dia bocorkan. Apa yang didedahkan oleh TMJ, kerajaan pusat bocorkan duit kerajaan Johor. Memang betul lah tu. Memang betul lah tu. Okey korang, kita ada masa 5 minit lagi korang. Orang UMNO jangan cakap apa-apa malu. Nak tanya apa? So saya harap korang nak tanya apa? InsyaAllah mana yang saya boleh jawab, kita jawab. Kita nak BM 6 besar untuk mengangkat suara Melayu. Inilah kepada sahabat-sahabat kita ni, cukup-cukuplah main Melayu Islam. Cukup-cukuplah korang jual Melayu ni. You tahu tak? UMNO dulu dia 60 tahun memerintah. Sabar-sabar. 60 tahun memerintah. Yang kaya Melayu-Melayu UMNO. Sabar-sabar. Rakyat-rakyat dekat bawah ni tak kaya korang. Sabar-sabar. Yang untung ketua-ketua cabang, ketua-ketua cawangan UMNO yang untung. Pemimpin-pemimpin UMNO yang untung. Sabar-sabar. Sabar-sabar. Yang bawah ni tak ada korang. So cukup-cukuplah jual Melayu ni korang. Sabar-sabar yang ada dalam ni, orang Melayu Islam yang ada hari ni, tolak UMNO. Sebab apa? Dia jual Melayu untuk memperkayakan diri dia. Sabar, tak cukup lagi ke kekayaan yang awak ada tu? Tak cukup ke? Sabar kerajaan Anwar tak. Sabar betul rakyat semakin miskin. Nampak tak korang? Sebab apa? UMNO 60 tahun dia memerintah, tapi rakyat sama je. Tak ada perubahan. Sabar-sabar. Inilah kegagalan UMNO. Sabar-sabar. Kegagalan UMNO yang dulu 60 tahun. Awak undi dulu. Saya pun undi juga UMNO dulu. Sabar
Yelah, dulu kita undi juga UMNO. Sebab apa? Sebab yelah kita nak kestabilan, kita nak bagus kan. Sebab so akhirnya UMNO dah kianak kianak dekat Negeri Sembilan, sombong dekat Johor dan tak reti nak berubah. Sebab tak reti nak berubah. So kita kena tolak korang. PS tabir betul. Abang dah kaya ke sekarang? Mana ada. Itulah sebab apa je lah. Sebab UMNO memerintah dululah. Kita tak kaya-kaya ni korang. Okay, last. Dulu kau parti PAS, kau putar belik Ferrari. PRU yang ke 15 Saya undi UMNO tau. Dekat Negeri Sembilan tau. Saya undi UMNO dekat Negeri Sembilan tau. Sebab apa? Sebab dia ada kerjasama. Saya ingat UMNO ni dia insaf. Dia apabila kita dah undi UMNO, lepas tu dia mula kianak korang. Inilah saya marah dengan UMNO. Dia mula kianak dekat Negeri Sembilan korang. Iya. Johor tu lain. Dekat Negeri Sembilan tu dia ada perjanjian. UMNO dengan Barisan Nasional dengan PH dia ada perjanjian. Sebab apa? Kerajaan pusat dia kerajaan perpaduan. Lepas tu apabila berlakunya pilihan raya dekat Negeri Sembilan, dia bersatu apabila dia bersatu, so PH tak lawan dekat UMNO, UMNO tak lawan dekat PH. So saya sepatutnya undi PH, tapi UMNO ada dekat situ. So orang PH kata, oh undi UMNO, jom kita undi UMNO. So kita undi UMNO tau. Apabila kita undi UMNO, sampai masanya dia kianak korang. Saya tak halah tau kepada yang UMNO scam dekat tempat saya ni. Saya tak halah tau. Undi Perikatan Nasional Badru, Perikatan Nasional tak boleh lah. Saya harap orang Perikatan Nasional, so saya rasa sebab apa? Sebab Perikatan Nasional dia bergaduh sesama sendiri. Badru insaf lah Sebab apa? Dia bergaduh sama sendiri. PAS sama PAS duduk, PAS sama bersatu bergaduh, berebut bendera. Cukup-cukup lah jangan terpengaruh. So yang ikhlas sekarang parti Pakatan Harapan di bawah pentadbiran PMA Anwar Ibrahim korang sepatutnya bersatu padu dengan Anwar Ibrahim korang. Barulah betul korang. Boleh tak bagi Anwar Ibrahim menang besar pada PRU 16 nanti. Barulah betul korang. Barulah. Awak tak nampak ke setelah Anwar Ibrahim dalam masa 3 tahun ni? Setelah Anwar Ibrahim ambil alih, awak tak nampak ke kebaikan awak dapat? Saya bagi contoh. Contohnya, dulu tak pernah berlaku Sarah yang awak dapat tu, siapa dekat sini? Dekat sini yang dapat Sarah ni. Siapa dekat sini yang dapat Sarah? Cuba komen. Ferrari dapat tak Sarah? Siapa dekat sini dapat Sarah? Sarah. Setiap bulan tau awak dapat Sarah. Sebelum ni tak ada tau. Siapa yang dapat Sarah dekat sini? Anwar cuma copy paste. Tak. Badru, awak tu salah fakta. Sebab apa? Najib tak buat tahu Sarah. Najib tak buat. Dia hanya buat bering saja. Najib hanya buat bering. Itu pun sikit saja. Tapi kita terima kasihlah kepada Najib tu. Terima kasih. Tapi zaman Anwar Ibrahim dia buat Sarah. Apabila berlakunya Sarah, setiap bulan ada orang dapat 100, ada orang dapat. Alhamdulillah setiap bulan saya dapat Sarah. Nampak tak? Zam. Alhamdulillah dapat Sarah setiap bulan korang. Maknanya dekat sini Anwar Ibrahim dia turunkan duit daripada kerajaan sampai kepada rakyat-rakyat yang miskin, yang kurang pendapatan.
yang kurang pendapatan dapat siapa yang gaji 5,000 ke bawah, so semua orang dapat. Lebih kurang 8 juta lebih rakyat Malaysia dapat SARA korang. So apabila dapat SARA, sekata SARA tak cukup bang. Ya memanglah tak cukup, tapi sebelum ni tak ada Badro. Sebelum ni memang tak ada. Kalau lapar-lapar lah rakyat. Kalau contohnya tunggu gaji, habis dah gaji, lapar, pergi pinjam pula dengan kawan-kawan. Tapi kalau dah ada SARA, sabar-sabar, korang boleh gunakan untuk beli beras, beli telur, beli macam-macam korang boleh beli. Beli Maggi, sabar-sabar, beli macam-macam So saya jamin setelah Anwar Ibrahim menjadi kerajaan, sabar-sabar setelah Anwar Ibrahim menjadi kerajaan, so rakyat sekarang tak lapar korang. Rakyat sekarang tak lapar korang. Boleh faham tak korang? Sebab apa? Sebab duit kerajaan Anwar turun melalui menggunakan IC tu korang. So korang patut bersyukur lah Saya jamin kalaulah Anwar jatuh nanti, kalaulah Anwar jatuh, tak jadi kerajaan, tak jadi ketua, tiba-tiba PAS menjadi ketua, PAS menjadi Perdana Menteri. Sabar-sabar. Kalau PAS menjadi, saya dah nampak dah, dia akan jadi macam Terengganu, dia akan jadi macam Kelantan. Saya dah nampak dah korang. Apabila PAS menjadi kerajaan, pelabur akan lagi korang. Pelabur dia suka dengan pemerintahan Anwar Ibrahim. Pelabur yang dede dengan Anwar Ibrahim tu akan lari daripada Malaysia. Apabila pelabur lagi, inilah menyebabkan ekonomi negara akan rosak korang. Ekonomi negara akan hancur korang. So korang jangan tersalah tersalah undi PAS, tersalah undi Barisan Nasional, tersalah undi Bersatu korang. Dan juga hari ni parti Atuk, sabar-sabar, parti Pejuang korang, Perikatan Nasional sekarang sudah dimasuki. Dengar betul-betul ni korang. Perikatan Nasional yang ada PAS, yang ada Bersatu, sekarang Atuk, parti Atuk dah masuk dah dalam tu korang. Apabila parti Atuk dah masuk, habis dah korang. So Atuk memang orang dah tolak dia. So saya harap rakyat yang tak suka dengan Atuk jangan undi Perikatan Nasional korang. Sebab apa? Sebab Atuk memang dia nak jatuhkan Anwar je korang. Dia nak jaga, dia nak naikkan anak dia Atuk nak naikkan anak dia menjadi Perdana Menteri korang. So korang kena tolak kena jaga betul-betul. SARA akan ditarik balik. Contohnya kalau Atuk jadi anak Atuk jadi Perdana Menteri. Sabar-sabar. Anak Atuk jadi Perdana Menteri, PAS menjadi Perdana Menteri. Pelabur lagi sabar. Pelabur akan lagi. SARA akan hilang. SARA dah tak ada dah. Dia akan tarik balik. Sebab apa? Atuk pernah Atuk zaman pemerintahan dia, Atuk pernah tarik peruntukan untuk agama Islam, sekolah-sekolah agama dulu. Sabar-sabar. Atuk dulu dia punya jahat untuk orang Islam, dia tarik. Sabar-sabar. Untuk biar anak-anak orang Islam ni tak dapat pembelaan yang baik sabar-sabar, dia tarik. Banyak berjuta-juta dia tarik, tak bagi peruntukan kepada sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah-sekolah agama. Sabar-sabar. Ini untuk orang Islam di Atuk. Ni yakin kalau anak Atuk menjadi Perdana Menteri, sabar-sabar, SARA dah tak ada dah nanti. Untuk orang miskin memang dia tarik saja. Sebab apa? Dia nak bagi peruntukan tu kepada orang-orang kaya saja, kroni-kroni dia saja korang. Boleh? Yang cakap ni Barwa DAP, awak ni fitnah. Fitnah. Ni tak ada kerja lain ni. Geng fitnah ni. Geng PAS, geng Bersatu, geng UMNO, dia mau fitnah. Kalau orang tak setuju saja, sabar-sabar, dia fitnah. Saya cerita benda yang betul ni korang. Boleh? Okey geng, kita dah pukul 9.37 korang. So saya rasa setakat ini dulu Setakat ini dulu saya punya
pencerahan. So saya harap kepada orang Johor, saya seru sekali lagi kepada kawan-kawan kita ni dekat sini yang penyokong kerajaan, penyokong Pakatan Harapan. Saya menyeru kepada awak, awak jangan duduk. Kita nak menang dekat Johor. Kita nak menang dekat Putrajaya. Kita nak menang dekat Negeri Sembilan. So awaklah jadi ejen-ejen perubahan, ejen-ejen membantu kebaikan kepada membantu rakyat dekat Malaysia ni dapat pencerahan, mempertahankan kerajaan PMX ni. Sabar-sabar. So korang yang pandai buat live macam saya ni, korang pergi buat live korang. Korang pandai kan dapat ilmu daripada sahabat-sahabat. Awak lah duduk dekat room-room mana-mana. Bila buat live korang, pergi buat live cerita benda yang betul. Terus menyokong PMX, terus menyokong Pakatan Harapan. Dan juga kepada yang ada Facebook ke, yang ada TikTok ke, so korang kena buat VTT korang. Pergi buat VTT, tulislah apa-apa awak nak tulis, copy lah apalah cerita denda naik 500. Kami dong Okay, so denda apa? Denda JPJ. So saya baguslah dulu 300 kan. Dulu 300. So saya setuju dengan kerajaan Anthony Loke DAP dia menaikkan 500 tu. Saya setuju sebab apa? Sebab untuk mengelakkan rakyat bawa kereta tu biar cermat. Kalau dia bawa tak cermat, tiba-tiba kemalangan ke apa ke, apabila membahayalah kalau bawa tak cermat, tak ada lesen, tak ada apa, membahaya. Apabila rakyat dah tahu, ini kalau aku buat kesalahan contohnya awak naik motor. Naik motor tak pakai penutup kepala. Sabar-sabar. So awak kena saman tahu 500 korang. So awak akan jadi berhati-hati. Apabila awak berhati-hati bawa motor, bawa kereta, so insyaAllah kemalangan dan juga kemalangan dekat Malaysia dia akan menjatuh, berkurangan korang. Sebab apa? Dia dah faham. Rakyat kata, kalau aku buat salah atas jalan raya kena RM500, baik aku bawa bagus-bagus. Saya setuju dengan kerajaan. Kalau boleh 1000 pun tak apa korang. Saya sokong kerajaan. Sebab apa? Sebab ialah untuk menyelamatkan rakyat juga korang. PMBN jadi kerajaan, pelabur akan cabut. Ya, setuju. RSB saya setuju. So kekalkan kerajaan hari ini, kekalkan kerajaan kerajaan PH. Dulu saya sokong kekalkan PHBN, tapi sebab apa? UMNO dah sombong dekat Johor, UMNO dah sombong dah kianak dekat Negeri Sembilan. So saya harap korang hanya sokong PS saja. Boleh? Sebab apa? Dalam PS tu sebenarnya itulah perpaduan. Kita ada Cina, kita ada Melayu, kita ada India, kita ada Kadazan, kita ada Ibang. Sebab itulah sebenarnya itulah sebenarnya perpaduan yang sebenarnya. Sebenarnya Allah nak tunjuk kepada korang ni, nak tunjuk kepada rakyat ni. Allah nak tunjuk memang betul PRU15 tak ada parti gabungan yang menjadi dominan menang. Memang betul lah. 82 mana boleh jadi kerajaan, tapi terbesar. Anwar Ibrahim terbesar. Sabar. Sebab Allah gerakkan Agong, Allah jentik Agong Pahang ketika itu, panggil semua parti-parti, buatlah kerajaan perpaduan, semua bersatu padu. Allah jentik tau. Kalau ikut Agong tu tak nak Anwar jadi Perdana Menteri tau. Saya tengok muka Agong pun dia tak nak jadi Anwar jadi Perdana Menteri. Tapi Allah jentik dia. Allah jentik saja dia panggil. Dia panggil ketua PH, ketua Barisan Nasional, ketua PM.
Dia panggil PM dulu tau. Dia panggil PM dulu. Tapi PM memang dia dapat 74 ke 73 kerusi. Tapi dia tak cukup kuat tau. Kalau dia bergabung dengan UMNO pun, dia tak cukup kuat. Dia akan jadi terumbak ambing lagi. Nanti UMNO, yalah contohnya, takkan dia nak latih Muhyiddin Yassin lagi. Agung dulu dia tak nak dah Muhyiddin Yassin tau. dia kan, Muhyiddin Yassin kan dulu banyak derhaka dengan dia sabar. So inilah sabar. So itulah Allah jentik dia. Akhirnya PN tak nak bergabung dengan PH. Akhirnya Barisan Nasional masuk. Apabila Barisan Nasional masuk, ngam 112 orang. Nampak tak korang? Ini kejadian aneh. Kejadian yang hebat. Allah tunjukkan kepada rakyat Malaysia, inilah perpaduan sebenarnya. Sabar. Sabar. So, apabila bergabung, awak nampak tak ekonomi mencacak naik. Pelabur masuk. Ramai sangat masuk. Apabila Anwar menjadi Perdana Menteri, negara stabil. Sabar. Tak ada lagi kucak-kacir huru hara. Sabar. Tak ada lagi kucak-kacir. Tak ada lagi sekejap tukar Perdana Menteri ni, sekejap tukar Perdana Menteri. Maknanya dah 3 tahun ni stabil. Rakyat happy. Saya pergi mana-mana, ya Allah, rakyat suka tau. Tengok, kalau saya pergi tengok tempat-tempat peranginan semua tu kan, ya Allah, rakyat memang suka sangat hari ini. Kestabilan negara tu memang terbukti baik. Sabar. Tapi di akhir-akhir ini, sabar. Di akhir-akhir ini, sebab apa? UMNO ni memang dia tak boleh jadi pengikut orang. UMNO ni dia tak boleh jadi pengikut. Sebab apa? Dia rasa dia hebat. 30 kerusi pun dia rasa dia hebat korang. Sabar 30 kerusi pun dia rasa dia nak jadi ketua. Tiba-tiba ada orang jolok dia. Tariklah sokongan. Awak jadi Perdana Menteri, saya jadi timbalang. Kan? So, tiba-tiba dia pergi jumpa Sarawak kata, no. No. Kan? Akhirnya dia tak mampu buat. Sabar. Tapi dia nak huru-harakan dia nak huru-harakan negara. Dia buat apa? Dia pergi tarik sokongan dekat Negeri Sembilan. Elok-elok kerajaan Negeri Sembilan tu kukuh, hebat, 31 sokongan yang hebat mantap. Tiba-tiba dia nak huru-harakan negara dia pergi sokong undang yang dipecah raja korang. Dia pergi sokong undang yang pecah raja. Masya Allah. Apabila dia pergi sokong undang yang pecah raja, maknanya dia sebagai pengkhianat kepada raja. UMNO sebagai pengkhianat kepada raja. Sabar. Sabar. Ini korang kena faham. Korang jangan putar belik. Cuma bekerjasama membantu kerajaan pemberdayaan. Kalau tak faham, jangan pandai. Cik, ini saya dah cerita lah. Memang betul lah. Saya dah cerita dari awal tadi. Awak baru masuk. Memang betul lah dia menjadi, apabila dia nampak negara stabil apa semua, saya dah cerita dah tadi. Dia tak boleh. Dia rasa apabila orang jolok, awak lah jadi Perdana Menteri. Sepatutnya. Orang jolok, pembakan jolok, PAH jolok. Biar Hamzah menjadi timbalang. Sabar. Saya dah cerita dah tadi kan. So dia rasa dia boleh. Dia pergi jumpa dengan Sarawak. Sarawak tak nak. Apabila Sarawak tak nak, checkmate lah korang. Checkmate. Lepas tu apabila dia tak boleh merapah kerajaan, apabila dia tak boleh merapah kerajaan, so dia pergi buat hura-hara dekat Negeri Sembilan. Sedangkan dekat Negeri Sembilan tu ada perjanjian kerajaan perpaduan. Awak kena faham situ. Kenapa awak nak pergi tarik sokongan? Ni nak orang UMNO dekat sini. Yang jenis tak faham ni. Awak dah ada perjanjian. Awak langgar garis merah. Perjanjian yang awak sign tadi. So awak kata kita orang khianat. Awak kata kita orang jelas
dekat Negeri Sembilan, kerajaan stabil, awak pergi tarik, lepas tu awak pergi sokong undang. Undang 4 tu. Undang 4 tu pergi pecat raja. Masya Allah. Nampak tak? Sebenarnya UMNO yang kianat dekat Negeri Sembilan, kianat kepada kerajaan perpaduan, kianat kepada raja korang. So, orang Negeri Sembilan, kalau korang undi lagi UMNO, memang awak ni buta mata hati korang. Betul, Arik kata. Terima kasih, Arik. Memang awak buta mata hati tau. Kan? Ni kepada yang sokong UMNO, yang sokong PAH ni, memang betul awak ni buta mata hati. Terima kasih, Ri. Teman. So, apabila tak berlaku pengkhianatan, tak dekat Negeri Sembilan, dia gagal korang. Dekat Negeri Sembilan dia gagal. Apabila dia gagal dekat Negeri Sembilan, rakyat bangkit. Orang rakyat sangat bangkit dekat Negeri Sembilan. So, dia buat pilihan raya dekat Johor korang. Sebab apa dia nak buat pilihan raya dekat Johor? Sebab dia tahu tak, keadaan sekarang memang gentih. Kan, minyak ada masalah tenaga, kan, sangat-sangat gentih. Tapi dia memang sukalah, UMNO ni memang suka. Kalau sangat-sangat gentih, dia cuba manipulasikan dia punya pergi berbadung. Sedangkan setahun lebih lagi, sepatutnya sama-sama lah kita berbual sekali dengan pusat. Sepatutnya kalau betul-betul berpakat, memang dia jenis kianat dan sombong dekat Johor, dia pergi bubar juga korang. Sebenarnya dia pergi bubar juga. So inilah masalah kepada UMNO. So saya harap orang UMNO ni berubah. Orang UMNO ni berubah. Penyokong saya sedih juga dengan penyokong UMNO ni. Ada juga penyokong UMNO yang setia, yang baik. Ada juga penyokong UMNO yang baik, yang ikhlas berjuang. Sahabat-sahabat, saya tengok dulu dia bersama dengan perpaduan, duduk dalam kotak sama-sama, mempertahankan kerajaan sama-sama, kan? Dia mempertahankan kerajaan sama-sama tu, mempertahankan PMA baguslah, bagus PMA, mempertahankan PMA. Sahabat-sahabat, ni saya tengok sendiri tau. Sebab apa saya ronda-ronda juga tau dalam TikTok ni. Saya ronda-ronda, saya sebagai pemerhati petang tau. Apabila berlakunya dekat Johor, apabila berlakunya dekat Negeri Sembilan, pejuang-pejuang UMNO ni dia dah mula kutuk PMA. Rasa PMA menipu lah, kata PMA. Inilah. So, korang boleh nampak tau, saya kesiang dekat penyokong-penyokong UMNO. Dulu cakap lain, lepas tu dia kata lain. Dia memaki ham PMA pula. So, inilah. So, saya harap kepada penyokong UMNO yang mana tak setuju dengan pemimpin awak dekat Johor, tak setuju dengan pemimpin awak dekat Negeri Sembilan, dengan kerajaan pusat. So, korang tak apa. Tak nak keluar UMNO pun tak apa korang. Korang PRU 16 ataupun di Johor, di Johor, di Negeri Sembilan, korang undilah kerajaan perpaduan PH. Sebab apa? Inilah sebenarnya perpaduan yang sebenar. Sebab tak? Boleh sebab boleh tak orang UMNO ni? Awak ikhlas berjuang. Kalau tak ada PH. Ni saya nampak awak ikhlas berjuang ni, orang UMNO ni ikhlas berjuang. Tapi pemimpin awak buat benda tak elok, takkan awak nak pergi sokong korang? Pemimpin awak pergi kianat dekat Negeri Sembilan, takkan awak nak akap benda yang salah korang, nak memerjuangkan benda yang salah? Ini tak boleh korang. Jangan taksub macam PAS korang. Ni kepada penyokong UMNO ni, jangan taksub macam PAS. Pemimpin dia pergi hina sahabat Nabi pun dia pergi backup korang. Astaghfirullahaladzim. Saya harap penyokong-penyokong UMNO, pengundi-pengundi UMNO,
tak ada masalah. Sebab apa? Sebab PRU15 PRU15 bila ada orang UMNO dia pergi sokong PAS korang. Tak ada masalah pun. Dia ahli UMNO, dia penyokong UMNO. Sebab apa? Dia tak puas hati dengan Zahid Hamidi. Dia boleh je pakai PAS korang. Boleh je pakai PAS. Apa salahnya? Awak tak puas hati dengan penyokong dengan pemimpin awak dekat Johor. Anda tak puas hati pemimpin awak khianat dekat Negeri Sembilan. Awak tak puas hati dengan Zahid. Apa salahnya? Pergi sokong Amanah, pergi sokong DAP, pergi undi keadilan. Tak salah korang untuk perpaduan. Platform yang baik ni, PH adalah platform yang baik. Dia ada Cina, dia ada Melayu, dia ada India, dia ada macam-macam dalam tu. So, itulah sebenarnya perpaduan korang. Boleh tak korang? Okey, kita dah pukul 9.53. So, saya rasa setakat ini dulu saya punya perkongsian. Kita jumpa lagi hari Jumaat akan datang. Dalam kuliah bersama dengan Amrino. Sebelum ni UMNO kata nak gerak solo, tapi lepas tu berapa parti yang kena bergabung. Itulah. Okey, jumpa lagi korang. Terima kasih korang sudi singgah, sudi mendengar saya punya celoteh. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.